Korang yang suka jogging pada waktu malam sambil dengar lagu pakai earbud, korang tahu tak? Bahaya. Kalau korang pakai earbud yang biasa macam ni, memang sedap lah dengar lagu bila jogging tu. Tapi korang kena ingat lah, bila dah syok layan lagu ni, telinga pula sumbat pekak terus, memang tak aware langsung lah dengan bunyi kat sekeliling. Kalau korang yang jenis suka berlari ataupun jogging dekat kawasan terbuka ataupun outdoor lah senang cerita, memang bahaya sebab tak dengar langsung bunyi sekeliling. So macam aku kena jumpa satu earphone daripada brand Jeep model EC025 Bone Conduction Earphone. Yang mana kalau korang tengok dia punya design ni memang open ear lah, tak masuk dalam lubang telinga. So korang boleh label alert lah dengan bunyi dekat sekitaran korang, macam orang horn ke, orang jerit ke, orang panggil ke kan, ataupun bunyi kereta daripada belakang ke. So korang boleh dengar dengan jelas lah selain daripada korang dengar lagu. Earphone dia juga ada rating IPX8 waterproof, yang mana bukan setakat boleh kena hujan je, kalau korang nak bawa pergi berenang pun boleh. Earphone dia juga dah siap built in dengan 16GB memori, yang mana korang boleh masukkan lagu terus banyak-banyak dalam ni. Lepas tu korang dah tak payah dah bawa phone, korang boleh terus layan lagu direct daripada earphone ni. Dan untuk korang yang suka jogging gelap-gelap tu, dia juga ada siap dengan lighting RGB. Ala-ala macam gaming jugalah. So bukan saja selamat, tapi bila korang pakai memang nampak style lah. So macam function kan. Kalau korang berminat untuk dapatkan earphone ni, link ada disediakan.